Dalam Islam, adab adalah aspek penting dalam pembentukan akhlak mulia. Rasulullah SAW juga diutuskan bukan sahaja untuk menyampaikan wahyu, tetapi ia juga untuk menjadi contoh terbaik dan dalam akhlak. Keluarga pula adalah institusi asas dalam kehidupan manusia. Sebelum seseorang itu menjadi ahli masyarakat, dia adalah anak, adik, abang, kakak atau ibu bapa dalam sesebuah keluarga. Maka, akhlak dan adab seseorang banyak dibentuk daripada rumah. Tujuan pembentangan ini adalah untuk kita memahami maksud adab dan bagaimana adab itu dapat diamalkan dalam kehidupan seharian kita bersama ahli keluarga. Kita juga akan melihat sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang berkaitan dengan kehidupan berkeluarga dan akhirnya menyedari kepentingan yang mengamalkan adab agar kita dapat membentuk keluarga yang bahagia dan masyarakat yang harmoni. Antara sunnah Rasulullah SAW dalam keluarga ialah Rasulullah SAW menunjukkan contoh teladan yang sangat baik dalam kehidupan berkeluarga. Antaranya, baginda bersikap lemah lembut dan penyayang, tidak pernah mengangkat tangan kepada isteri atau anak-anak dan sentiasa menunjukkan kasih sayang dengan sentuhan dan kata-kata yang lembut. Baginda juga sangat menghormati dan membantu ahli keluarganya. Baginda membantu dalam kerja rumah walaupun sibuk sebagai pemimpin. Antara bahan bantu mengajar yang saya pilih ialah ada 3, iaitu yang pertama cerita bergambar ringkas, yang kedua video pendek dan yang terakhir poster dinding DIY. Bahan bantu mengajar yang pertama iaitu cerita bergambar ringkas. Saya memilih cerita bergambar ringkas kerana ia membantu murid memahami adab dalam keluarga melalui penceritaan yang mudah dan ilustrasi menarik. Ia juga dapat meningkatkan daya imajinasi dan minat murid terhadap pelajaran. Seterusnya, bahan bantu mengajar yang kedua iaitu video pendek. Video digunakan untuk menunjukkan situasi sebenar amalan adab dalam keluarga seperti memberi salam, tolong menolong dan bercakap sopan. Ia memberi gambaran jelas dan menarik minat murid melalui tontonan visual dan juga audio. Dan akhir sekali iaitu poster dinding DIY. Poster DIY dilakukan secara berkumpulan menggunakan bahan kraft seperti kertas warna. Ia membolehkan murid mengekspresikan pemahaman mereka tentang adab dalam bentuk kreatif serta menggalakkan kerjasama. Secara kesimpulannya, ketiga-tiga bahan ini sesuai dengan objektif pembelajaran umum murid dan mampu merangsang penglibatan serta pemahaman yang lebih baik di dalam kelas. Seterusnya, kepentingan mengamalkan adab. Mengapa adab itu penting? Pertama, ia dapat mewujudkan keluarga yang harmoni seperti kurangnya pergaduhan dan juga kesalahfahaman. Yang kedua, ia membantu kita menjadi contoh akhlak mulia kepada orang lain. Ketiga, jika setiap keluarga yang mengamalkan adab yang baik, kita akan membina masyarakat yang sejahtera, aman dan juga penuh kasih sayang. Antara aktiviti interaktif yang dapat saya simpulkan dalam pembelajaran hari ini ialah sebagai guru ataupun pendidik, antara aktiviti yang boleh dilaksanakan untuk menarik minat murid tentang tajuk adab kehidupan bersosial dalam kehidupan Rasulullah SAW ialah iaitu soal jawab ringkas seperti berdasarkan gambar ataupun cerita. Yang kedua, menonton video pendek iaitu 30 hingga 40 minit yang menunjukkan contoh adab dalam keluarga. Dan yang terakhir, kuis atau teka-teki yang merangsang pemikiran murid-murid tentang situasi adab harian. Akhir sekali, sebagai kesimpulan, adab merupakan kunci kepada keharmonian hidup bermasyarakat dan adab itu bermula di rumah dalam keluarga. Rasulullah SAW telah menunjukkan contoh terbaik kepada kita dalam setiap aspek kehidupan, termasuklah dalam hubungan kekeluargaan. Jika kita benar-benar ingin membina masyarakat yang berakhlak, maka amalan adab dalam keluarga perlu dimulakan hari ini. Semoga dengan penerangan ini, kita semua mendapat manfaat dan dapat mempraktikkan sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.